Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang pasal satu nama yang sangat besar dalam dunia Islam, seorang tokoh hadis terkemuka. Ya, dan juga sebuah kitab yang boleh kata hampir semua umat Islam kenal atau paling tidak pernah dengar namanya. Betul tu? Kita akan bercakap tentang Imam Muslim dan sudah tentu karya agung beliau, Sahih Muslim. Dan kita juga akan sentuh sikit satu konsep yang agak teknikal tapi penting dalam ilmu hadis, iaitu ziyadah al-thiqah. Sumber kita hari ini adalah sebuah kajian akademik. Okey, jadi matlamat kita hari ini ialah untuk sama-sama faham siapa sebenarnya Imam Muslim ni, apa yang buat Sahih Muslim tu hebat sangat, dan apa benda ziyadah al-thiqah ni, kenapa ia penting, macam tu kan? Tepat sekali. Kita nak bagi anda semua satu gambaran yang jelas, tapi dalam gaya santai sikitlah. Bukan macam kuliah formal. Baiklah, jom kita mula dengan Imam Muslim sendiri. Siapa beliau di sebalik nama besar ni? Okey. Nama penuh beliau Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibnu Muslim Al-Kushairi Al-Naisaburi. Panjang namanya. Panjang tu. Al-Naisaburi tu merujuk tempat asal beliau lah ya? Ya, Naisabur atau Nishapur di Khurasan. Sekarang ni kawasan Iran. Dulu tu, Naisabur ni memang pusat ilmu yang hebat. Pasal tahun lahir beliau, ada kepastian tak? Ada sedikit perbezaan pandangan. Ada yang kata 206 Hijrah, tapi ramai ulama macam Al-Mizi, Al-Dahabi cenderung pada tahun 204 Hijrah. 204 Hijrah tu tahun wafatnya Imam Syafi'i kan? Betul. Jadi yang pasti, beliau lahir lepas tahun 200 Hijrah. Hidup sezaman dengan Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, gegasi hadis semua tu. Beliau membesar kat Naisabur tu lah ya? Dalam keluarga yang macam mana? Ya, membesar di Naisabur. Keluarga beliau pun keluarga yang cintakan ilmu. Bapa beliau, Al-Hajjaj, disebut sebagai seorang guru juga. Oh, jadi memang dari persekitaran ilmu lah. Itu mesti banyak membantu? Semestinya. Lagi satu yang menarik, Imam Muslim ni bukan hanya ulama. Beliau juga seorang peniaga. Peniaga? Peniaga apa tu? Peniaga kain atau pakaian. Orang panggil Bazzaz. Beliau ada kedai di Naisabur dan ada juga pendapatan dari tanah pertanian dia. Wah, menarik. Jadi beliau bekerja juga untuk sara hidup sambil menuntut ilmu, bukan harapkan sumbangan semata-mata. Yelah, mungkin sifat peniaga yang teliti, yang kira-kira tu, ada tempias sikit dalam ketelitian beliau menyusun hadis. Siapa tahu kan? Itu satu sudut pandang yang menarik. Mungkin ada kaitan. Dan untuk ilmu hadis ni, beliau banyak mengembarakan. Sangat banyak. Macam kebiasaan ulama' dululah, beliau pergi ke Hijaz, Mekah, Madinah, Iraq, Syam, Mesir, kejar ilmu punya pasal. Mesti ramai guru beliau kalau dah merantau jauh macam tu. Memang ramai. Ada yang sebut lebih 200 orang guru. Antara yang paling terkenal, Imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq bin Rahweh. Dan sudah tentu Imam Al-Bukhari, hubungan dia dengan Imam Bukhari ni macam mana sebenarnya? Imam Al-Bukhari memang guru yang sangat beliau hormati dan kagumi. Sangat terpengaruh dengan Al-Bukhari. Tapi, ada satu fakta yang selalu orang sebut. Yang beliau tak riwayatkan hadis dari Imam Bukhari dalam Sahih Muslim tu ke? Yang itulah. Walaupun berguru, Imam Muslim tak masukkan riwayat langsung dari Al-Bukhari dalam kitab Sahih dia. Kenapa ya? Ada isu ke? Bukan sebab ada isu pribadi atau menolak ilmu Al-Bukhari. Ulama jelaskan, ini lebih kepada pilihan metodologi Imam Muslim sendiri. Beliau sangat ketat dalam pilih sanad untuk Sahihnya. Mungkin beliau nak gunakan sanad beliau sendiri yang beliau yakin memenuhi syarat ketat dia tu. Ia tunjukkan kemandirian beliau juga. Faham. Jadi, bukan sebab tak hormat guru, tapi sebab ketelitian metodologi dia sendiri. Okey. Lepas berguru, beliau pun ada anak murid ramai juga kan? Oh, sudah tentu. Ramai yang ambil ilmu daripada beliau. Antara yang terkenal, Imam At-Tirmizi yang tulis Jami' At-Tirmizi tu. Penyusun Sunan Tirmizi tu, murid Imam Muslim rupanya. Ya. Lepas tu ada Abu Awanah Al-Isbaraini. Nanti kita sebut lagi pasal dia bila cerita pasal Mustakhraj. Ada juga Ahmad Ibnu Salamah,
kawan seperjalanan beliau. Mesti ramai ulama puji beliau kan? Akui Imam Muslim ni lebih unggul dalam bab kenal hadis sahih berbanding ulama lain sezaman. Wah, itu pengiktirafan besar tu kalau datang dari Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Betul. Gurunya sendiri, Muhammad Al-Farra, panggil beliau gedung ilmu. Ishaq Ibn Mansur pula kata, kita takkan hilang kebaikan selagi Allah kekalkan Muslim untuk umat Islam. Masya Allah, hebat pujian tu. Selain Sahih Muslim, ada karya lain tak? Ada. Beliau produktif juga. Ada kitab pasal perawi, rijal macam Al-Kuna wa Al-Asma. Ada kitab pasal kecacatan hadis, Ilal macam Al-Tamyiz. Ada yang dah dicetak, kita boleh jumpa lagi. Tapi banyak juga yang dah hilang atau belum ditemui. Sayanglah kalau hilang. Dan akhir hayat beliau? Beliau wafat pada bulan Rejab tahun 261 Hijrah di Naishabur juga. Usia beliau masa tu dalam lingkungan 55 atau 57 tahun, ikut kiraan tahun lahir tadi tu. Agak muda jugalah kalau ikut zaman sekarang. Tapi sumbangan beliau, Masya Allah. Betul, sumbangannya kekal sampai hari ini. Terima kasih untuk pengenalan tentang Imam Muslim tu. Sekarang, jom kita fokus pada karya paling masyhur dia, Sahih Muslim. Apa sebenarnya yang buat beliau tergerak nak susun kitab ni? Okey, dalam mukadimah Sahih Muslim tu, beliau ada sebut sebabnya. Pertama, macam biasa, ada permintaan dari murid dia. Nak satu kitab himpunan hadis sahih yang senang rujuk, tersusun. Itu biasalah kan, permintaan anak murid. Tapi ada sebab lain lagi? Ada. Dan ini nampak lebih kritikal bagi Imam Muslim. Beliau risau tengok keadaan zaman dia. Hadis sahih dah bercampur aduk dengan yang lemah, daif. Lagi teruk, ada riwayat palsu, mungkar, yang tersebar. Tapi orang awam tak tahu. Dia pun ingat betul. Jadi macam ada keperluan mendesaklah waktu tu untuk tapis balik mana yang betul-betul sahih. Tepat sekali. Jadi Sahih Muslim ni kiranya satu projek besar untuk tapis, kumpul dan susun hadis-hadis yang benar-benar sahih dari Nabi SAW supaya jadi panduan yang jelas. Proses nak siapkan tu mesti mencabarkan. Dengar cerita lama betul. Memang lama. Sumber sebut 15 tahun. Cuba anda bayangkan. 15 tahun? Ya. Dan beliau tapis hadis-hadis dalam sahih tu dari koleksi peribadi dia yang ada sekitar 300,000 hadis. 300,000 hadis. Pilihannya mesti sangat ketat. Masukkan pun aku ada hujah kenapa aku tinggalkan. Nampak tak keyakinan dia pada metodologi dia? Jelas nampak ketelitian dia tu. Apa syarat-syarat utama dia pilih hadis tu? Ada disenaraikan tak? Secara eksplisit macam senarai A, B, C itu, tak ada. Tapi ulama lepas dia kaji kitab sahih itu, dia persimpulkan syarat-syarat dia. Asasnya sama macam syarat umum hadis sahih. Apa dia syarat umum tu? Boleh ingatkan sikit? Pertama, sanad atau rantaian perawi itu mesti bersambung, muttasil, tak putus. Kedua, semua perawi dalam sanad tu mesti fiqah, Fiqah tu apa tadi? adil dan kuat ingatan. Ya, adil dari segi agama dan dhab, kuat ingatan. Dari perawi pertama sampai terakhir. Ketiga, hadis tu mesti selamat dari syuzuz. Syuzuz tu apa pula? Syuzuz ni macam keganjilan. Maksudnya, riwayat tu tak bercanggah dengan riwayat lain yang lebih kuat atau lebih ramai. Keempat, selamat dari illah qadihah. Illah qadihah. Bunyi macam serius. Maksudnya, kecacatan tersembunyi yang boleh menjejaskan kesahihan hadis. Cacat ni halus, hanya pakar hadis yang boleh kesan selalunya. Okey, faham. Itu syarat umum hadis sahih. Selalu orang bandingkan syarat Imam Muslim dengan Imam Bukhari. Apa beza utama dia? Beza paling popular disebut ialah pasal hadis mu'an'an. Hadis yang guna perkataan an, ain, maksudnya dari. Contoh, A dari B dari C. Yang tu memang selalu dengar. Macam mana beza pandangan dia apa? Dua-dua setuju. Perawi A dan guru dia B tu mesti hidup sezaman. Mu'asarah. Tapi, Imam Muslim kata, cukup syarat sezaman tu dan ada kemungkinan dia pun boleh berjumpa, imkan al-liqa, dan perawi tu bukan mudallis, orang yang suka sembunyikan nama guru dia, dah cukup kira sanad tu bersambung. Cukup. Imam Bukhari pula? Imam Al-Bukhari lebih ketat sikit bab ni. Dia kata mesti ada bukti, walaupun sekali je, yang A tu memang betul-betul pernah jumpa atau belajar dengan B, thubut al-liqa. Baru diterima sebagai bersambung. Oh, jadi Bukhari nak kepastian pertemuan tu berlaku. Nampak kecil beza dia, tapi impaknya besarlah ya pada jumlah hadis yang diterima. Betul.
Tapi kena ingat, dua-dua kitab ni, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diiktiraf oleh keseluruhan umat Islam sebagai kitab paling sahih lepas Al-Quran. Itu ijma' ulama'. Itu yang dipanggil talaqatuhul ummah bi'al-qabul tu kan, diterima oleh umat. Ya, tepat sekali. Penerimaan umat secara keseluruhan. Ulama' pun banyak puji Sahih Muslim ni. Macam Ibnu Hajar puji cara Imam Muslim susun riwayat-riwayat, turuk, untuk satu hadis. Senang nak bandingkan lafaz. Dia juga kata, Imam Muslim ni lebih jaga lafaz asal hadis berbanding Bukhari kadang-kadang. Oh, ada kelebihan dari sudut penyusunan dan lafaz lah ya? Lebih kurang macam itulah. Masing-masing ada kelebihan tersendiri. Tadi ada sebut pasal mustakhraj Abu Awanah. Apa sebenarnya mustakhraj ni? Macam ulasan ke? Bukan ulasan atau syarah. Mustakhraj ni satu jenis kitab hadis lain. Penulis mustakhraj tu, dia ambil hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim, tapi dia riwayatkan guna sanad dia sendiri. Guna sanad dia sendiri? Macam mana tu? Maksudnya, dia cari jalan sanad lain yang akhirnya akan bertemu dengan sanad Imam Muslim kat peringkat guru Imam Muslim atau guru kepada guru dia dan seterusnya sampai ke Nabi SAW. Oh, macam cari jalan lain untuk hadis yang samalah. Apa tujuannya? Tujuannya macam-macam. Kadang-kadang nak dapatkan sanad yang lebih pendek, itu dikira lebih kuat. Kadang-kadang nak tunjukkan hadis tu ada banyak lagi sokongan dari jalan lain. Ia juga menunjukkan betapa pentingnya Sahih Muslim tu sampaikan ulama' lain buat kerja tambahan macam ni, berpandukan kitab dia. Faham. Kiranya ia mengukuhkan lagi kedudukan hadis dalam Sahih Muslim itulah ya? Okey, menarik. Sekarang kita masuk topik yang mungkin teknikal sikit ni. Yang disebut dalam sumber kita, ziyadah al-thiqah. Boleh tolong jelaskan apa benda sebenarnya ni? Okey, ziyadah al-thiqah. Terjemahan literal dia lebih kurang tambahan daripada orang yang dipercayai, thiqah. Dalam istilah ilmu hadis, ia merujuk kepada satu situasi. Situasi macam mana tu? Situasi bila ada seorang perawi hadis yang kita tahu dia ni thiqah, adil, ingatan kuat, dia riwayatkan satu hadis, tapi dalam riwayat dia tu ada sikit tambahan maklumat. Tambahan ni tak ada dalam riwayat perawi-perawi thiqah lain yang sama-sama ambil hadis tu dari guru yang sama. Macam semua orang cerita benda A, tapi ada seorang saksi yang thiqah ni cerita A tambah B sikit. Macam tu ke? Analogi tu boleh pakai. Ada satu detail ekstra yang hanya dia seorang je yang riwayatkan, sedangkan yang lain tak sebut pun detail tu. Tambahan tu boleh jadi pada teks hadis, matan atau pada rantaian perawi, sanad. Jadi, persoalannya sekarang, tambahan B tu nak diterima ke tak? Walaupun datang dari orang yang dipercayai. Tepat. Itulah isu utama dalam perbahasan ziyadah at-thiqah ni. Adakah tambahan tu dikira sahih dan diterima sebagai sebahagian dari hadis atau ia dianggap kesilapan, waham perawi tu dan ditolak? Jadi, jawapannya tak mudah lah ya? Tak boleh kata semua tambahan diterima? Tak boleh. Ini antara topik yang agak rumit dalam ilmu hadis. Majoriti ulama' muhadisin macam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Ala'i, mereka kata hukum dia tak mutlak. Tak boleh pukul rata semua diterima atau semua ditolak. Habis tu, macam mana nak tentukan? Ia bergantung pada qara'in. Qara'in ini macam petunjuk-petunjuk atau bukti-bukti sampingan yang ada dalam riwayat tu dan riwayat-riwayat lain yang berkaitan. Boleh bagi contoh qara'in tu macam mana? Apa yang ulama tengok? Okey, contohnya mereka akan tengok. Adakah tambahan ni bercanggah atau berlawanan, mukhalafah, dengan riwayat orang lain yang lebih ramai atau yang lebih kuat ingatan, awthaq. Okey, itu satu. Lagi? Mereka tengok juga perawi yang bawa tambahan ni. Adakah dia memang terkenal sebagai seorang yang sangat teliti, dhabit, sampai dia boleh ingat detail yang orang lain lupa? Atau sebaliknya, dia ni kadang-kadang ada tersilap sikit? Jadi karakter perawi tu pun diambil kira? Ya, konteks hadis tu sendiri pun dilihat. Kalau tambahan tu selari dengan riwayat lain, tak bercanggah dan datang dari perawi yang memang kuat ingatan, kemungkinan besar ia diterima, makbulah. Tapi kalau ia bercanggah dengan riwayat yang lebih kuat, atau ada tanda-tanda macam perawi tu tersilap? Kalau macam tu, tambahan tu akan ditolak, mardudah. Kadang-kadang tambahannya ditolak sebab bercanggah inilah yang akan jadi hadis syaz. Jadi, kena analisis kes demi kes lah ya? Tak ada formula mudah. Betul, memang kena teliti satu persatu. Dengar keliru nanti. Boleh. Kita cuba buat perbandingan ringkas ya. Silakan. Pertama, ziyadah versus syaz. Ziyadah ni cara asasnya tambahan dari perawi thiqah. Syaz pula ialah riwayat perawi thiqah yang menyalahi atau bercanggah, mukhalafah, dengan riwayat orang yang lebih kuat darinya.
Jadi kunci syaz ialah percanggahan. Ziyadah tak semestinya bercanggah. Ziyadah yang ditolak sebab bercanggah, itulah syaz. Okey, faham. Syaz mesti bercanggah dan ditolak. Ziyadah belum tentu. Ya. Kedua, ziyadah versus al-mazid fi muttasil al-asanid. Al-mazid ni kes spesifik kat sanad. Ada perawi tersilap tambah satu nama perawi kat tengah-tengah sanad. Riwayat yang betul ialah yang tanpa tambahan tu. Jadi al-mazid ni sebab kesilapan, waham. Kalau ziyadah yang diterima, ia dianggap tambahan yang betul dari perawi yang teliti, dhabit. Jadi, mazid tu salah tambah. Ziyadah kalau betul, memang ada tambahan tu. Lebih kurang macam tu. Dan mazid ni hanya pada sanad. Ziyadah boleh pada sanad atau matan. Okey, jelas. Yang ketiga, ziyadah versus hadis mudraj. Mudraj atau idraj ni ialah bila ada perkataan asing, biasanya ulasan perawi sendiri, tersisip masuk dalam teks hadis atau sanad, sampai orang sangka ia sebahagian dari hadis asal. Contohnya perawi tambah penjelasan sikit, tapi tak sebut ini kata saya. Oh, macam nota kaki yang tersilap masuk dalam teks utama. Lebih kurang. Jadi idraj ni benda luar yang masuk, ziyadah pula ialah tambahan lafaz yang memang diriwayatkan sebagai sebahagian dari hadis tu. Idraj mesti dibuang atau dipisahkan, ziyadah pula dinilai dulu, boleh diterima atau ditolak. Okey, terima kasih banyak. Penjelasan macam ni baru nampak beza dia. Rumit juga ya, dunia ilmu hadis ni. Banyak lapisan penilaian dia. Memang rumit tapi sistematik. Semua ni dibuat untuk pastikan apa yang sampai pada kita tu betul-betul daripada sumber asal, terutamanya dari Nabi SAW. Bukan main terima je. Betul tu. Baiklah, rasanya kita dah cover banyak perkara hari ni. Dari Imam Muslim sendiri, kehebatan Sahih Muslim, sampailah ke konsep ziyadah al-thiqah yang agak teknikal tadi. Apa agaknya rumusan penting yang boleh kita ambil dari perbincangan ni? Pada saya rumusan utamanya ialah betapa besarnya jasa Imam Muslim dan ulama hadis lain. Mereka korbankan masa, tenaga, seluruh hidup mereka boleh kata untuk kumpul, tapis dan pelihara sunnah Nabi SAW dengan satu tahap ketelitian yang luar biasa. Sahih Muslim tu sendiri satu khazanah yang tak ternilai. Setuju. Dan pasal ziyadah as-thiqah tu. Isu ziyadah tu pula tunjukkan kita betapa cermatnya metodologi mereka. Setiap perkataan, setiap perawi, setiap kemungkinan tambahan atau kesilapan, semua diambil kira. Bukan kerja mudah. Ia beri kita keyakinan terhadap proses penyaringan hadis tu. Jadi, apa kaitannya semua ni dengan kita hari ni? Kenapa pendengar kita patut ambil tahu pasal ni? Pertamanya, ia sepatutnya buat kita rasa kagum dan hargai usaha ulama dulu. Kita dapat hadis tu dah siap tersaji, tapi proses belakang tabir dia tu, sangat hebat. Betul, kita patut bersyukur. Kedua, ia ajar kita tentang kepentingan integriti maklumat, terutamanya dalam bab agama. Jangan mudah terima dan sebar. Kena ada sikap kritis dan berhati-hati. Kena hargai proses di sebalik sesuatu ilmu. Itu poin yang sangat relevan dengan zaman kita sekarang ni kan? Sangat relevan. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk anda semua renungkan. Silakan. Kita dah dengar tadi betapa cermatnya Imam Muslim, Imam Bukhari dan ulama hadis lain tapis beribu-ribu riwayat. Mereka siasat sumber, bandingkan maklumat, nilai setiap tambahan, setiap percanggahan. Semua ni demi pastikan kesahihan apa yang disandarkan pada Nabi SAW. Ya, satu proses validasi yang sangat ketat. Persoalannya, dalam dunia kita hari ini yang penuh dengan maklumat viral, berita tak pasti, mesej berantai kat WhatsApp, hantaran kat media sosial, adakah kita ada walau sikit pun kecermatan macam tu? Soalan yang menusuk kalbu tu. Untuk fikir, untuk bandingkan, apakah ada pengajaran dari metodologi ulama hadis ni yang boleh kita ambil untuk jadi pengguna maklumat yang lebih bijak, lebih bertanggungjawab dalam zaman digital ni? Satu persoalan besar untuk kita fikirkan bersama. Bagaimana kita nak tapis maklumat dalam banjir informasi hari ini, macam mana ulama dulu tapis hadis dalam lautan riwayat? Betul. Satu renungan untuk kita bawa pulang. Nampaknya masa kita pun dah sampai ke penghujung. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang mendalam ni. Sama-sama. Terima kasih juga sudi mendengar. Dan terima kasih kepada anda semua kerana bersama kami dalam penerokaan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.